Umi, boleh ajar tak urutan betis? Okey tuan-puan, kita nak belajar urut bahagian betis. Saya nak tunjuk anda cara urut. Boleh buat sama-sama dengan saya. Tuan-puan mulakan dengan doa, sebab yang bagi sembuh hanyalah Allah. Kita minta dengan Allah, ya Allah, sembuhkanlah aku. Saya akan demo untuk kaki kanan. Ni pertama kali saya masukkan dalam live ni foto baru. Kita sapukan di bahagian betis ni. Okey, sapukan di bahagian betis. Okey, saya akan urut kaki kanan, dan kalau anda nak mudah faham, saya galakkan untuk ikut kaki kanan macam saya juga. Bismillah. Okey, sekarang cuba tengok. Ini adalah tulang. So kita pergi kepada tepi tulang. Okey, ini tepi tulang Baik, letakkan ibu jari kanan. Saya urut kaki kanan, saya pakai ibu jari kanan. Okey, tekan macam tu. Tolakkan ke bawah. Sesiapa yang rasa sakit, berarti masalah tu teruk lah. Sebab ini cuma level 1. Okey. Kita pergi dalam lagi supaya anda dapat kesan yang lagi bagus. Okey, sekarang macam mana? Letakkan ibu jari macam tadi juga. Tekan menggunakan ni. Ni tapak tangan kiri Ni jari kelengkeng. Ambil tulang bawah jari kelengkeng ni. Kita tekan ibu jari kanan. Tekan. Tolakkan ke bawah. Macam tu. Tuan-puan tekan, tolakkan ke bawah. Tekan, tolak ke bawah. Okey, poin ni untuk apa? Poin ni bagus untuk masalah sakit tapak kaki. Okey, dia juga bagus untuk masalah sakit bahagian betis, kejang-kejang kaki, kebas kaki, apa saja masalah yang berkaitan kaki, poin ni penting. Boleh tuan-puan tekan dulu bagi masuk tau. Baru tolak ke bawah. Pastikan minyak cukup. Jangan terlampau sedikit. Waalaikumsalam Puan Faiza. Apa khabar puan? Saya sedang kongsi ilmu untuk urutan sakit betis. Tadi ada permintaan untuk saya share ilmu rawatan betis. Okey, ini langkah pertama tuan-puan Okey, sekarang kita pergi pada poin kedua. Okey, daripada sini cuba tengok, turun lebih kurang 1 inci ke bawah. Boleh Okey, letakkan ibu jari juga. Tekan macam tadi, tolakkan. Okey, teruskan tuan-puan. Sesiapa yang tekan rasa sakit, bermaksud bahagian tu ada masalah. Kalau anda tekan dan rasa sakit, anda tak perlu risau. Memang itu yang sepatutnya anda rasa sebab anda sedang sakit. Boleh faham Okey tuan-puan, kita patah balik poin 1 tadi, tepi tulang. Terus, lepas tu kita turun lebih kurang 1 inci, tekan lagi. Kita ulang-ulang kita ulang-ulang poin ni 1 dan 2. 1 dan 2. Kepada yang baru masuk, kita baru start je. Anda boleh terus ambil minyak, ratakan minyak dan follow poin 1 dan poin 2. Okey, 1 dan 2 ni kita boleh selang-seli ataupun kita fokus pada bahagian yang lebih sakit tu lebih lama. Okey, siapa yang rasa sakit, tolong komen S. Sakit ke tuan-puan? Okey, kalau anda rasa berbiji-biji, bengkak, bila tekan rasa pedih, itu adalah tanda-tanda keradangan. Radang boleh berlaku pada otot, radang boleh berlaku pada saraf, radang boleh berlaku pada sendi. Bila ada banyak radang, kaki akan jadi lemah, mudah kebas, tak kuat, mudah sakit tapak kaki. Bila berjalan jauh, dia mudah sakit. Faham tuan-puan Tadi saya nampak ada orang kongsi feedback. Saya memang amalkan apa yang Tuan ajar dengan minyak RG, sakit berkurangan. Alhamdulillah. Puan Faiza, terima kasih Puan Faiza. Saya sangat hargai Puan punya feedback. Alhamdulillah. Okey tuan-puan, boleh tuan-puan Kita dah dapat 2 poin. Okey, sekarang kita akan pergi poin yang ketiga. Follow saya. 1 dah siap, 2 dah siap. Kita pergi yang ketiga di bahagian tengah sini. Setakat ni tuan-puan, jelas ke? Kalau jelas, komen jelas di bawah. Kalau jelas, komen jelas Kan tak adalah saya syok sendiri. Ajar-ajar, orang tak faham. Jenuh juga kan. Waalaikumsalam. Okey, kaki ni kita naikkan sikit. Jelas, alhamdulillah. Okey, Umi, kaki kanan ni angkat sikit. Letak atas kaki kiri. Macam ni. Kalau susah, letaklah atas apa-apa. Yang penting, tinggikan sikit kaki kanan tu. Ni kader jelas, bagus. Okey, sekarang kita ratakan minyak. Di bahagian sini, tuan-puan. Di bahagian betis sebelah tengah. Okey, poin ni untuk apa? Ini bagus untuk sakit lutut. Bagus untuk sakit tumit. Tegang betis, kejang-kejang kaki, sakit bila banyak berjalan. Poin ni penting dan bagus sangat. Ratakan minyak dulu. Okey, tengok ni. Ambil ibu jari kanan. Letak di tengah. Okey, letak setengah. Tekan dulu. Tolakkan ke bawah. Kesalahan ramai orang, dia tak tekan. Dia urut je tapi dia tak tekan. Nampak Kena tekan dulu bagi masuk. Baru tolak. Cuma kadang-kadang ada orang tangan dia tak berapa nak kuat.
jari dia tak berapa nak padu. Jadi saya share lah macam mana nak dalam lagi. Buat macam ni tuan-puan. Ambil jari kanan. Kemudian satu lagi tangan ibu jari letak belakang dia. Faham Satu ibu jari, satu lagi letak belakang dia. Macam tu Satu, dua. Tekan, tolakkan ke bawah. Macam tu. Dengan cara ni tekanan akan lebih mantap lagi. Urut boleh tuan-puan Teruskan tuan-puan. Siapa yang ada sakit tumit, masalah betis, sakit lutut, bahagian ni memang sakit. Tapi cuma siapa yang sakit tumit, dia akan lebih perit lagi. Terutamanya bawah ni, dia akan macam ada bengkak sikit. Okey. Siapa yang sakit tumit? Ada yang sakit tumit kat sini? Kalau ada, komen 1. Kalau ada orang sakit tumit, tolong komen nombor 1. Kalau ada, tekan tolak. Tekan tolak. Ui, adalah memang Mufti Siti Aisyah. Umi pun sama. Masya Allah. Okey, teruskan tuan-puan Teruskan. Okey. Setiap poin urutan dia kena urut lama sikit tau. Tapi saya tunjuk ni memang sekejap-sekejap. Kalau anda buat kat rumah, buat di luar sesi live dengan saya ni, anda urutlah lama sikit. Sampai bila nak urut? Okey. Tip yang paling penting, urut sehingga sakit semakin berkurang. Okey, itu tip yang saya bagi. Bila urutlah lama sikit. Sampai bila? Sampai sakit tu rasa semakin berkurang. Barulah darah tu jadi semakin lancar, otot semakin lembut, dia akan makin improve. Okey, kita dah habis 3 poin tuan-puan. Kita nak bagi poin yang keempat. Boleh tuan-puan Kita nak bagi poin keempat. Okey, kepada yang ada komen-komen soalan, nanti saya tengok sebab saya tengah buka soalan. Cuma soalan saya buka, saya baru fokus kepada bahagian betis. Nanti saya akan tengok pada soalan lain. Kalau tengah ajar ni saya baca soalan, nanti kepala saya ni melayang, dah tak fokus tajuk. Sorry nanti saya tengok insya-Allah. Okey, kepada yang sedang follow, teruskan Okey, kita nak pergi pada step yang keempat. Okey, yang keempat poin dekat sini, cuba tengok. Okey, ambil satu jari, pegang tulang keting di tengah ni. Pegang So untuk kaki kanan, anda gerak seinci ke kanan. Dapat tak? Okey, seinci ke kanan. Sapukan minyak sampai ke bawah. Siapa yang tak sampai, rasa macam jauh sangat, okey, anda boleh letak sesuatu di bahagian bawah lutut untuk tinggikan kaki tu. So bila kaki ni dia agak tinggi, anda lebih mudah untuk anda capai. Faham Okey, sekarang sapukan minyak dulu secukupnya, jangan terlampau sedikit. Okey, pegang tulang keting dah rasa So kita pergi seinci ke kanan yang tadi Okey, kembarkan ibu jari. Cantumkan dia. Tekan tajam. Fokus dekat tepi tulang keting tu. Tekan, tolakkan ke bawah. Setakat mana yang anda boleh sampailah. Okey, otot ni biasanya dia memang keras. Jadi bila anda tekan je kuat sikit. Tekan, tolakkan ke bawah. Okey, cuba tekan tuan-puan, tekan mantap, tolak. Okey, cuba tekan dulu 5 kali. 3. Yang paling penting dalam tekanan, yang paling penting urutan ni adalah tekanan. Pastikan tekanan tu masuk ke dalam Okey, saya nak tanya, berapakah skala sakit urut bahagian ni? 1 tak sakit, 10 paling teruk. Komen dekat bawah, berapakah skala sakit anda untuk poin ni? Boleh komen tak tuan-puan? Tekan tolak. Poin ni untuk apa? Sama juga untuk sakit lutut, masalah betis, dan ini juga untuk sakit pergelangan kaki. Masya Allah, 10 pun ada. 8, 5, 1. Yang satu tu tak ada masalah lah kot. Kalau kurus, kurus pun ada otot ni. Orang kurus ke orang gemuk semua ada otot ni, baby pun ada. Okey. Yang cakap kalau kurus ada tak? Cuba tekan sakit tak? Indikator dia senang je. Kalau tekan rasa sakit bermaksud ada masalah. Okey, tekan je kuat sikit. Orang sihat, kalau anda tekan kuat pun tidak sakit. Kalau anda tekan dan rasa sakit, anda dah ada problem dah kat situ. Okey, kita nak repair balik kaki tu. Baik, kita dah habis step yang keempat. Kita nak bagi step yang kelima tuan-puan. Boleh tak tuan-puan? Siapa yang ready, komen 1. Sendawa. Roy Zaidah, sendawa. Alhamdulillah, bagus. Kita nak bagi step yang kelima tuan-puan. Siapa yang ready, komen 1. Boleh ke? Respon sikit. Alhamdulillah. Okey, jom kita buat sama-sama Okey, poin yang kelima, dia susah sikit. Tapi penting untuk anda tekan. Kalau boleh capai, anda capai bahagian tu. Cuba tengok dekat mana. Okey, sekarang saya sedang urut kaki kanan Okey, cuba tarik sikit. Okey, tengok buku lali luar. Belah kanan Boleh
Okey, cuba tengok dekat belakang dia ada lekuk. Lekuk, jumpa tak lekuk ni? Kalau jumpa tolong komen 2. Jumpa tak lekuk ni? Okey. Saya harap anda jumpa. Lekuk ni kalau kita tarik dia akan sampai ke sini tau. Dia akan sampai ke sini. Ni tulang, so tepi sikit dalam tulang tu, tepi sikit. Di celah tulang tu lah dia akan sambung ke lekuk ni. So kita akan sapu minyak di sepanjang bahagian tersebut. Sapukan minyak macam ni. Boleh Okey, sapukan minyak di bahagian yang saya tunjuk tadi tu, sepanjang tu. Okey, sekarang nak urut macam mana? Okey, fokus sebab dia susah sikit. Jadi anda kena fokus lebih. Ambil tangan kanan, okey, 4 jari ni letak di lekuk situ. Lekuk tadi, letak di lekuk tadi. Okey, lepas tu ambil 4 jari kiri ni, kita akan masuk daripada sini pula. Kita akan cantumkan dua-dua hujung jari ni dekat lekuk tu. Tekan saya nak anda tekan. Lepas tu tarik sampai ke atas. Kalau ada orang kata tak jumpa sebab bengkak, okey, tak apa. Yang tak jumpa sebenarnya bukannya benda tu tidak ada, dia ada. Cuma ditutupi oleh bengkak tu. Tekan saja, dia akan kena insya-Allah. Okey, saya ulang balik Ambil 4 jari kanan, letakkan lekuk tu. Ambil 4 jari kiri, ambil masuk daripada bawah ni. Okey, temukan dekat sini Tekan dulu rapat, tekan rapat. Genggam tarik sampai ke atas, ke tepi tulang ni. Dekat situ ada saraf tau yang bersambung ke bawah. Siapa yang ada sakit tapak kaki bahagian tepi ni, itu point dia. Ataupun sakit pergelangan kaki akibat terselioh ke, kaki tak apa nak kuat ke, banyak berjalan, itu point penting Kena gabungkan semua point tadi. Jumpa ke tuan-puan? Kalau jumpa, komen J sikit. Jumpa tak tuan-puan? Kalau jumpa, komen J. Okey, tekan, tarik. Okey, urut berulang-ulang kali urut berulang-ulang kali. Siapa yang ada sakit lutut, sebenarnya lah betis kena urut tau. Diorang dia tak faham, dia ingat sakit lutut kena urut lutut je. Sebenarnya betis pun kena urut. Siapa yang sakit tumit, sakit tapak kaki, pergelangan kaki, bahagian betis kena clearkan. Nanti bahagian bawah tu akan makin improve. Okey, saya tadi menjawab soalan Umi, dia ada sakit bahagian betis. Umi, amalkan urutan yang saya ajar ni. 1 hari sekali boleh, tapi kalau esok macam dah ada bengkak-bengkak sikit akibat kesan-kesan urut, esok tu jangan urut lagi. Rehat 2 atau 3 hari. Bila kesan-kesan urut tu dah mulai hilang, urut balik. Nak urut sampai bila? Urut sampai bila anda tekan dah tak sakit. Bermaksud dah banyak perubahan. Saya punya ilmu ni anda kena gabungkan. Kejap saya kongsi senaman, betul tak? Sekejap saya kongsi urutan, kejap saya kongsi petua, kejap pemakanan. Kena gabungkan semua. Okey Umi, tolong jaga pemakanan. Wajib. Kalau tidak, dia akan baik sekejap je. Lepas tu dia akan berulang banyak kali. Kalau nak kurangkan sakit-sakit badan ni, nombor 1, elakkan makanan berasaskan tepung gandum. Selagi mana masih makan mi setiap hari, masih makan roti canai lah, tepung gandum lah, kuih apa semua, nanti radang di bahagian tubuh susah nak baik. Dan sakit-sakit badan memang kerap berulang kali datang. Yang kedua, minuman berkafein. Kopi, teh tarik, air coklat. Saya tahu itu memang minuman favorit anda. Kalau rasa tak boleh tinggal, cubalah kurangkan. Dia susah, tapi anda kena ubah walaupun sedikit, buat sikit-sikit. Yang ketiga, makanan proses lah. Sausage, hotdog, nugget, burger. Nak makan boleh, tapi jangan selalu. Kadang-kadang sekali-sekala, jarang-jarang. Boleh ke tuan-puan? Saya bagi tip ni, cuba follow. Kalau saya kongsi banyak sangat, saya takut tak terikut. Biar kita dapat sikit, tapi kita amalkan betul-betul. Sebaiknya breakfast nak makan apa? Okey, saya bagi beberapa contoh sebab orang bila saya cakap yang tu tak boleh, ni tak boleh, dia tak tahu nak makan apa. Sebab setiap hari dia makan curry puff, dia makan donat, dia makan kuih je. Saya bagi beberapa cadangan Nombor 1, kalau anda memang suka makan roti canai, anda boleh tukar dengan tosi. Tosi daripada tepung beras, dia lebih selamat untuk badan kita, untuk sistem pencernaan daripada tepung beras. Maksudnya apa? Maksudnya macam anda makan nasi juga, cuma anda makan tu dalam bentuk tosi. Tapi kalau di compare tosi dengan nasi, mana better? Nasi lah better. Sebab tosi tu dia dah diproseskan. Nasi lagi better lah. Tapi kalau nak makan roti juga, daripada roti canai, bertukar dengan tosi. Yang kedua, nak makan apa? Boleh je makan nasi. Nasi, telur mata ke, telur dadah ke. Kalau nak makan sayur, kalau anda memang masalah angin tu teruk, sayur kena bataskan sikit. Sayur apa yang boleh? Ada 6 sayur yang saya recommend sawi, pakcoy, salad, lobak merah, sadari, kailan. 6 sayur ni yang saya recommend. Kalau anda nak makan timun, saya suka timun lah, nak makan timun lah.
So timun tu kena buang biji dia lah. Dia lebih safety untuk anda yang ada banyak masalah angin yang teruk. Lepas tu nak makan apa lagi waktu pagi? Nak makan bubur pun boleh. Cuma kena perhatikan bahan. Kalau anda tak boleh makan kacang, elakkanlah kacang tu. Sebab kacang tu berangin kan. Kalau kena orang yang ada masalah angin, nanti badan dia boleh jadi sakit. So asasnya nasi boleh, makanan yang berasaskan tepung beras boleh. Sayur-sayur fokus pada 6 sayur tadi. Air pula, kalau nak minum air, teh rooibos boleh, teh chamomile ataupun teh bunga boleh, air kosong. Simple. Kalau nak kopi juga boleh tak? Tengok pada badan lah. Sekali-sekala sikit-sikit okey, tapi jangan sampai sakit. Badan kita ni kalau anda tahu dia punya sensitif tu, kena jaga yang tu. RJ